Di mana asal? Tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi membaca usalli. Usalli maksudnya sengaja aku semayang. Di kalangan para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, mereka menyebut bahawasanya itu digalakkan bagi menguatkan niat, Tetapi jika kita baca di dalam hadis-hadis Nabi SAW, kita melihat Nabi SAW mengajar dan melakukan apabila nak solat terus bermula dengan takbir. Kerana niat bukan sesuatu yang kita sebut, tapi niat apa yang menjadi kita azam. Mereka yang menyatakan sunat itu mengkiaskan dia dengan umrah. Labbaika ya umrah. Kerana umrah kita sebut. Tapi umrah itu bagi memberikan, ia adalah sunnah kerana Nabi buat, bukan kerana ia soal niat, tapi itu bagi menyatakan, bagi membedakan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, kerana dia bukan selalu kita buat, kan? Bagi kita tahu ini dengan panduan ini dan kita akan buat begini. Dan kemudian itu ada sunnah kerana ada contoh Nabi SAW. Dan kita tak kiaskan hal itu pada kebanyakan pada para ulama hadis. Mereka tidak suka hal itu. Kadang-kadang kerana hal itu menyebabkan orang jadi keliru tu yang 3-4 kali takbir tak masuk. Kerana dia ingat bahawasanya yang dikatakan niat itu dengan menyebut hal itu. Yang terbaik dalam hal ini ialah mengekalkan sunnah Nabi SAW. Kan? Apabila idza qumta ila salah fakabbir. Apabila kamu bangun untuk solat, maka kamu bertakbir. Tentulah apabila kita bertakbir itu, tentulah kita ada niat. Takkan kita takbir, kita tak tahu kita nak buat apa. Maka di situlah memadai, dan perkara yang terbaik itu ialah mengikut sunnah. Berlaku Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengkritik pahaman sebahagian orang yang menyatakan bahawasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah lah yang menyatakan sunat untuk melafazkan niat ketika salat dengan usalli. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, kata dia ialah kerana mereka telah terkeliru dengan ungkapan Imam Syafi'i tentang bahawasanya semayang itu bahawa innaha laisa kasaum la yadkhuluha illa bil lafz. Sesungguhnya semayang itu bukan seperti puasa, tidak dimasuki melainkan dengan lafaz. Mereka faham lafaz itu lafaz niat usolli. Maksud Al-Imam Syafi'i lafaz itu ialah takbir Allahu Akbar. Kerana hatta dalam kitab Al-Imam Syafi'i, beliau tidak pun menunjukkan bahawasanya ungkapan usolli itu dibuat bagi orang yang menunaikan salat. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lagi? Karangan Hasan Mendung. Ya, dia memang kata tak ada usolli. Rahimahullah. Ada soalan?